Pengurusan Hospital Al-Sultan Abdullah sentiasa komited dalam membudayakan inovasi sebagai pemangkin kepada penambahbaikan perkhidmatan, kecekapan operasi dan juga keselamatan pesakit. Dan kami percaya bahawa idea dan kreativiti warga hospital merupakan aset strategik yang perlu digilap, diperkasa dan dihargai secara berterusan. Sehubungan itu, pihak pengurusan memberi penekanan serius terhadap perlindungan harta intelek bagi setiap hasil inovasi yang dihasilkan, termasuk hak cipta, reka bentuk dan juga produk inovatif hospital. Setiap inovasi bukan sahaja diraikan dari sudut pencapaian, malah dilindungi secara formal bagi memastikan hak pencipta terpelihara serta nilai inovasi dapat dimanfaatkan secara beretika dan berimpak tinggi. Sini saya memperkenalkan kad Key ECG Wendy Scale, alat inovasi yang direka cipta untuk memudahkan proses interpretasi ECG secara lebih sistematik, terutamanya kepada mereka yang hanya mempunyai ilmu asas. Key ECG Wendy Scale ini dapat membantu para petugas kesihatan dalam memudahkan proses interpretasi. Merupakan pengukur yang mempunyai 15 parameter. Ia berfungsi sebagai memberi panduan dan membantu para petugas kesihatan dalam menginterpretasi ECG dengan lebih teratur. Key ECG Wendy Scale, Smart ECG Ruler, hargai idea, lindungi karya. Kami, Neotris dari Pusat Perkhidmatan Dewan Bedah memperkenalkan N-Tristan. N-Tristan dibangunkan untuk menangani masalah pengiraan kain kasa yang sering berlaku dalam bilik bedah, seperti kiraan yang tidak konsisten, risiko kesilapan semasa pengiraan dan proses kerja yang memakan masa. Secara tradisional, pengiraan kain kasa dilakukan secara manual menggunakan kaedah kiraan lisan dan bekas biasa seperti kick bucket. Kaedah ini bergantung sepenuhnya kepada manusia, mudah terdedah kepada kesilapan serta boleh meningkatkan beban kerja dan tekanan kepada staf Dewan Bedah, terutamanya semasa pembedahan panjang. Objektif utama pembangunan stand ini adalah untuk menyeragamkan pengiraan kain kasa, mempercepatkan aliran kerja, mengurangkan risiko kesilapan kiraan serta meningkatkan keselamatan dan ergonomik staf. Hak cipta dihormati, kreativiti dipelihara. Kami dari kumpulan Lumines daripada Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal HASA memperkenalkan alat inovasi kami iaitu Spesifil, inovasi alat pengasingan sisa spesimen untuk proses pelupusan di makmal patologi anatomik. Idea untuk terhasilnya Spesifil ini adalah disebabkan dedahan staf kepada wap formalin dan mengambil masa yang lama dalam proses pelupusan. Dan di samping itu juga ia memakan masa yang lama dan juga kaedah yang lama itu tidak ergonomik untuk staf. Objektif yang perlu kita capai adalah untuk mengurangkan dedahan wap formalin sebanyak 80% dan juga mengurangkan masa proses pengasingan sisa spesimen sebanyak 50%. Okey, Spesifil ini berfungsi sebagai alat pengasingan sisa spesimen dengan bahan kimia formalin untuk mengurangkan dedahan wap formalin di kawasan ataupun sekitar semasa proses pengasingan sisa spesimen untuk proses pelupusan di makmal patologi anatomik. Dan alat ini adalah sistem tertutup, kedap udara dan separa automatik. Spesifil telah mendapat hak cipta daripada MyIPO. Kami dari kumpulan Invictus dari Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal di sini ingin memperkenalkan iMac. Produk ini terhasil setelah kami menghadapi masalah dengan keamatan cahaya di ruang kerja. Jadi, apabila cahaya tidak mencukupi, proses kerja dalam mengenal pasti organisma yang patogen menjadi lama. Dengan adanya produk ini, proses mengenal pasti organisma menjadi lebih cepat apabila cahaya dapat dibekalkan dengan cukup. Produk iMac ini memberikan cahaya yang cukupnya daripada atas dan juga daripada bawah. Ia membantu dalam mengenal pasti organisma patogen di atas plate yang boleh dilaras. Hak cipta bukan pilihan, ia perlindungan. Kami mewakili kumpulan Pato Heroes.
Kami ingin memperkenalkan alat inovasi daripada kumpulan kami iaitu Catch It, alat penapis darah beku. Tujuan Catch It ini dihasilkan yang mana sebelum ini kita menggunakan kaedah konvensional untuk pemeriksaan darah beku, sistem terbuka, dan kita beralih kepada sistem tertutup yang lebih efisien dan selamat. Yang kedua adalah untuk mengurangkan masa untuk pemeriksaan darah beku daripada 6 minit kepada 2 minit. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan ketepatan keputusan ujian makmal. So alat ini dicipta melalui prototipe yang menggunakan teknologi percetakan 3D printing. Okey, fungsi utama alat penapis darah beku ini adalah untuk menapis darah beku melalui sistem tertutup, mengurangkan manipulasi manual terhadap sampel, mengelakkan tumpahan darah spesimen, masa pengesanan darah beku lebih singkat dan mengelakkan pencemaran silang. Kepentingan alat Catch It dihasilkan. Yang pertama adalah meningkatkan tahap keselamatan staf makmal daripada jangkitan silang. Yang kedua, menyeragamkan proses kerja mengesan darah beku. Dan yang ketiga, menyokong pematuhan piawaian kualiti makmal sejajar dengan MS ISO 15189. Hak cipta adalah asas, hak cipta bukan pilihan. Ia perlindungan. Beethoven Light. Your eyes is your ear. Now you can hear. Magnetic Resonance Imaging MRI jantung merupakan kaedah diagnostik yang penting untuk menilai struktur, fungsi dan penyakit berkaitan jantung. Proses MRI jantung memerlukan pesakit mematuhi arahan pernafasan secara berulang, termasuk menahan nafas selama 10 hingga 15 saat bagi mendapatkan imej yang jelas dan berkualiti tinggi. Beethoven Light ialah alat bantuan visual yang dibangunkan oleh Beethoven Project bagi membantu pesakit memahami arahan pernafasan semasa pemeriksaan MRI jantung. Produk ini berkonsepkan lampu isyarat pejalan kaki, iaitu lampu hijau untuk bernafas dan lampu merah untuk menahan nafas, menjadikannya mudah difahami oleh semua lapisan pesakit. Kekangan komunikasi sering berlaku dalam kalangan pesakit bermasalah pendengaran, warga emas serta pesakit warga asing yang menghadapi halangan bahasa. Imej yang tidak optimum menyukarkan pakar radiologi dan pakar kardiologi membuat diagnosis yang tepat, melambatkan rawatan dan berpotensi meningkatkan risiko komplikasi serius kepada pesakit. Dahulu, tarik nafas, tahan nafas. Nafas biasa. Kini, tarik nafas, tahan nafas. Nafas biasa. Kesimpulannya, penggunaan inovasi Beethoven Light telah meningkatkan pematuhan pesakit dalam mengikuti arahan pernafasan semasa MRI jantung. Inovasi tanpa perlindungan adalah risiko. Sebagai kesimpulan, Jabatan Pengurusan Risiko Pematuhan dan Kualiti berperanan penting dalam memperkasa budaya inovasi warga hospital melalui pelaksanaan program KIK yang telah menghasilkan pelbagai idea dan penambahbaikan perkhidmatan. Setiap hasil inovasi diurus dan dilindungi dari segi hak cipta dengan kerjasama Jabatan Pendidikan dan Inovasi serta disokong oleh peruntukan kewangan yang telah disediakan oleh pihak hospital. Pendaftaran melalui MyIPO pula memastikan setiap inovasi mendapat perlindungan dan pengiktirafan yang sewajarnya kepada pencipta dan organisasi secara berterusan. Sekian, terima kasih.